you. Hi, assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So hari ni Kama ada kisah seram yang di request oleh followers dekat TikTok yang ni. So dia cakap boleh tak Kama cover lokasi berhantu di Johor. So Kama akan letak link original TikTok tu dekat description box below. Tapi dia just bagi tahu lokasi-lokasi tersebut tau. So video hari ni kita akan kupas lokasi-lokasi tersebut, apa yang berlaku sebenarnya. So tanpa membuang masa, jom kita baca doa dulu, mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. So, salah satu tempat paling berhantu dan bersejarah di Johor adalah penjara air Molek. Tempat ni bukan calang-calang, bukan setakat lama, tapi banyak sangat kisah seram yang diceritakan oleh orang yang pernah bekerja, pernah ditahan dan juga anggota keselamatan yang pernah bertugas dekat sana. Penjara air Molek ni dibina pada tahun 1883, masa zaman pemerintahan British lagi. Lokasi dia terletak dekat kawasan tengah-tengah bandar Johor Bahru. Kalau korang lalu waktu siang pun, bangunan dia memang nampak menyeramkan. Dinding dia batu lama, besi-besi berkarat, pokok-pokok besar menutup sebahagian bangunan. Memang rasa macam tempat tinggal makhluk lain lah. Tapi cerita ni bukan pasal rupa tempat tu je, tapi apa yang terjadi dalam tu. Salah satu kisah paling famous dan paling disturbing lah kan, adalah tentang satu pinggan yang terapung sendiri. Dan pinggan tu terapung sendiri di dalam kantin penjara tersebut. Ni bukan cerita main-main, ada bekas warden yang pernah kerja dekat situ lebih 15 tahun, dia yang cerita kisah ni. Masa dia tengah kemas area dapur kantin tu sorang-sorang waktu malam, dia terdengar bunyi orang macam tengah basuh pinggan. Tapi dia tahu semua banduan tu dah dikurung dalam sel. So bila dia jenguk masuk ke dalam ruang cuci pinggan tu, dia nampak sendiri ada satu pinggan putih tengah terapung perlahan-lahan dalam sinki. Tak ada air mengalir, tak ada tangan, tapi pinggan tu berpusing perlahan dan terus bergerak ke tengah-tengah sinki sebelum tiba-tiba jatuh pecah. So dia terus lari keluar dan tak masuk kawasan tu seorang-seorang dah lagi lepas tu. Ada juga cerita pasal satu troli mayat tau. So kalau korang nak tahu, penjara lama macam ni ada satu laluan khas untuk bawa mayat banduan yang dah mati, sama ada sebabkan penyakit, pergaduhan ataupun hukuman gantung. Troli besi tu katanya pernah bergerak sendiri dari bilik mayat ke ruang depan tanpa ada orang tolak. Dan yang peliknya, troli tu bukan ringan tau, dia berat dan berkarat. Tapi setiap kali lepas tengah malam je, akan ada bunyi roda besi berderit macam tu, macam ada benda berat yang sedang ditolak di atas simen. Bila pengawal pergi tengok, troli tu memang dah bergerak. Dia dah bergerak ke tengah laluan, tapi bila tengok rakaman CCTV langsung tak nampak sesiapa, babe. Ada juga kisah banduan yang kerasukan dan menjerit nama orang yang dah lama mati. Lupa pula kita punya pemegang mikrofon, sebab kalau kamu pegang ni dah lama nanti dia bunyi ada noise. Ada juga kisah banduan yang kerasukan dan menjerit nama orang yang dah lama mati. Ada yang kata mereka ni diganggu oleh entiti yang menyerupai warden tua, berbaju seragam lama masa zaman Jepun weh. Muka tak jelas tapi suara dia kuat. Pernah ada banduan cerita, masa dia tengah tidur dalam sel, dia terasa macam ada tangan kasar tepuk bahu dia kuat sambil dia cakap, jangan tidur malam, jangan tidur waktu ni, kau belum dihukum lagi. Oh my god. Dan yang lebih seram, ada satu perigi lama dalam kawasan penjara ni. Perigi ni dulu digunakan masa zaman awal pembinaan penjara, tapi lepas beberapa insiden, orang nampak benda keluar dari perigi waktu malam. Tempat tu ditutup dan dikunci. Walaupun ditutup, orang masih dengar bunyi air berkocak dan kadang-kadang ada suara perempuan menangis dari arah perigi tu, babe.
So setakat ni penjara air Molek ni dah tak digunakan sebagai penjara utama, tapi bangunan dia masih wujud dan jadi lokasi yang terkunci hanya untuk lawatan tertentu sahaja. Tapi ramai orang percaya tempat tu masih berpenghuni sampai hari ni. So kalau korang fikir korang berani kan, cubalah jalan dekat kawasan tu waktu malam. Tapi jangan pelik kalau korang terdengar suara orang panggil nama korang ke, walaupun tak ada siapa kat belakang. So nak Kamal share lokasi seterusnya? Stay tune sampai habis. Tempat kedua, Gunung Ledang, sebuah gunung yang bukan sahaja terkenal dengan keindahan alam semula jadinya, tapi juga dengan legenda dan kisah-kisah seram dalam gunung tersebut. So Gunung Ledang ni terkenal dengan legenda Puteri Gunung Ledang lah, seorang puteri kayangan yang dikatakan tinggal di puncak gunung tu. So menurut cerita, Sultan Mahmud Shah dari Melaka nak meminang puteri tersebut, tapi puteri tu menetapkan 7 syarat yang sangat impossible, ya, sebagai cara haluslah untuk menolak lamaran tersebut. So antara syaratnya termasuklah jambatan emas dan perak, 7 dulang hati nyamuk, 7 tempayan air mata anak dara dan semangkuk darah putera sultan sendiri. Dan selain daripada legenda tu, terdapat juga kisah-kisah seram yang dikaitkan dengan Gunung Ledang. Pendaki dan juga pengunjung selalu kata ada pengalaman-pengalaman pelik lah, macam terdengar suara-suara pelik, ternampak bayangan-bayangan misteri dan rasa diri tu diperhatikan semasa mendaki. Ada juga yang kata diorang ternampak kelibat seorang wanita berpakaian putih di sekitar kawasan air terjun. So Gunung Ledang ni pun dikenali dengan keindahan alam semula jadi dia kan. Termasuklah air terjun dan hutan yang rimbun tu. Tapi di sebalik keindahan tu, ada bahaya yang tersembunyi guys. Beberapa pendaki dilaporkan sesat atau mengalami kecederaan semasa mendaki, dan ada yang percaya benda ni disebabkan oleh gangguan makhluk halus yang menghuni gunung tersebut. So korang berani tak nak pergi mendaki Gunung Ledang tu? Mungkin merasai sendiri pengalaman misteri kat sana. Kalau Kamal memang idol lah. So jom kita sambung tempat ketiga, iaitu Banglo Dr. Gila. Banglo Dr. Gila sebuah rumah lama yang terletak di Johor Bahru, dan banglo ni memang dah lama ditinggalkan, tapi kisah seramnya masih segar dalam ingatan penduduk sekitar situ. So menurut cerita yang berlega dekat media sosial lah kan, banglo ni dulu dihuni oleh seorang doktor yang dikatakan mengalami gangguan mental. Satu malam doktor tu dikatakan membunuh seluruh ahli keluarganya dan menanam mayat mereka di bawah tangga rumah sebelum menggantung dirinya di bilik tidur. Sejak kejadian tu, ramai yang melaporkan mengalami gangguan bila diorang lalu kawasan rumah tu. Antaranya, diorang ternampak kelibat manusia berdiri dekat tingkap, terdengar suara jeritan pada waktu malam, dan ada yang macam terasa diperhatikan walaupun tak ada siapa pun kat sekeliling tu. Ada juga yang mendakwa banglo ni menjadi tempat ritual paranormal dengan aura hitam yang kuat menyelubungi banglo tu. Oh my god. Sebenarnya Kamal first time dengar pasal Banglo Dr. Gila ni, tapi Kamal rasa Banglo Dr. Gila ni memang penuh dengan misteri lah dan kisah seram yang membuatkan ramai orang takut untuk mendekati rumah ni. Alright, let's go to the fourth place, Paradik Mall. Paradik Mall ni adalah pusat membeli belah yang dibina di atas tapak bekas Kemayan City. Sebuah projek terbengkalai yang pernah digelar bandar hantu oleh penduduk tempatan. Dan walaupun sekarang mall ni memang dah moden, dah meriah, tapi kisah-kisah seram daripada masa lalu tu masih menghantui tempat ni lah. Dulu merupakan projek pembangunan yang terbengkalai selama bertahun-tahun tau. Bangunan dah separuh siap, ditinggalkan macam tu je. Jadi tempat lepak untuk remaja dan juga lokasi aktiviti paranormal. So ramailah yang mendakwa pernah nampak kelibat, misteri dan mengalami gangguan semasa berada di kawasan tu. So walaupun Paradik Mall ni sekarang dah dibina semula dan menjadi pusat membeli belah yang popular kan, kisah-kisah seram dia masih berlega kat situ guys. Antaranya terdapat laporan tentang lift yang bergerak sendiri
tanpa ada sesiapa di dalamnya. Ada juga yang mendakwa terdengar suara-suara pelik dan ternampak bayangan misteri dekat kawasan tertentu dalam mall. Salah satu kisah yang paling seram adalah tentang seorang wanita yang ditemui mati dalam tandas mall. Seram ni weh. So next, tempat kelima adalah banglo juga, iaitu banglo hilang Pasir Gudang. Tempat kelima ni sumpah pelik guys, sebab dia bukan macam rumah berhantu biasa. Ni bukan kisah orang nampak pocong ke, bukan kisah bunyi guli ke apa ke. Ni kisah banglo sebiji tu tiba-tiba hilang. Yes, hilang macam tu je. So cerita ni jadi dekat Pasir Gudang, Johor, katanya sekitar tahun 2003 hingga 2004 macam tu lah. So ada satu banglo 2 tingkat besar terletak dekat kawasan perumahan biasa. Tiba-tiba satu hari, penduduk area tu bangun pagi and then tengok banglo tu dah tak ada. Yang tinggal hanyalah tapak. Ada jubin, ada mangkuk tandas, ada tangga konkrit sikit. Tapi bangunan tu gone, habis lesap. Masa tu memang satu taman kecoh. Semua orang tertanya siapa yang pindahkan, bila masa pula dipindahkan, macam mana boleh buat kerja sebesar tu dalam satu malam. Tanpa seorang pun dengar bunyi lori ke jentera ke, bunyi orang ke. So adalah yang dah start mula fikir bukan-bukan. Ada yang kata banglo tu sebenarnya bukan banglo, manusia biasa, tapi rumah tu dibina hasil perjanjian tertentu. So bila masa dah cukup, benda tu dituntut balik. Scary. Macam dalam cerita seram yang kita selalu dengar tu kan. Rumah tu dipinjamkan tapi bukan untuk selama-lamanya. Ada juga terjadi kat Malaysia. Dan paling misteri sampai sekarang, tak ada orang boleh confirm kan dekat mana rumah tu dibawa pergi. Tak ada bukti lori angkut rumah tu keluar, CCTV pun tak ada, saksi pun tak ada. Macam rumah tu ditelan bumi. Tapi lepas kejadian tu, kawasan tu macam terus jadi sunyi. Tak ramai nak duduk area situ. Ada yang kata malam-malam bunyi pintu diketuk lah walaupun rumah sebelah kosong. Ada juga yang dengar suara orang minta tolong, tapi bila cari memang kosong, tak ada orang. Lepas tu ada pula jiran tepi dia buat gelanggang bola sepak atas tapak tu. Tapi yang peliknya, budak-budak jarang main malam. Diorang kata lampu kod tu selalu menyala sendiri. Dan ada yang nampak kelibat duduk dekat atas tangga yang kononnya dah runtuh tu. So korang rasa rumah tu betul-betul dipindahkan secara logik atau sebenarnya memang tak pernah wujud pun dalam alam nyata kita ni? Mungkin dia buat perjanjian dengan jin kan, untuk nak kemewahan lah. Dulu-dulu kan rumah banglo tu, sampai sekarang lah rumah banglo tu macam kaya, mahal. So buat perjanjian setan untuk dapatkan rumah banglo. What? I think this makes sense. Okay, next, dataran bandaraya. Tempat ni memang ramai orang Johor kenal. Dataran Bandaraya Johor Bahru. Tempat orang lepak, dating, makan, ambil angin malam. Tapi siapa sangka tempat ni pun pernah ada cerita seram yang agak viral pada satu masa ketika dahulu. Cerita ni berlaku sekitar tahun 90-an. Ada satu penampakan misteri yang orang Johor dulu-dulu panggil hantu lilin. Yes, hantu lilin. Masa tu ada satu family tengah lepak dekat dataran ni waktu malam. Biasalah malam tenang, bawa anak-anak lari-lari kat situ kan. Tiba-tiba anak diorang menjerit dan tunjuk ke arah dataran kosong tu. Dataran kosong tu ada dekat belakang jam besar lah. Diorang semua toleh situ dan nampak ada seorang perempuan berbaju putih tengah jalan perlahan-lahan sambil pegang lilin, babe. Perempuan tu tak pandang sesiapa pun. Dia jalan, dia macam terapung sikit. Rambut dia panjang, muka tak nampak sebab dia tunduk. Tapi lilin tu menyala. Walaupun malam tu angin kuat gila kan, tapi siapa yang pegang lilin tak padam langsung kan dalam angin yang agak sepoi-sepoi tu? Logik tak? Dan yang seramnya, benda tu muncul berkali-kali, bukan sekali dua je. Ada orang lain pun pernah nampak, especially waktu selepas pukul 11 malam. Ada yang tengah makan dekat food truck, area tepi jalan, tiba-tiba nampak kelibat yang sama tengah lintas dataran tu. Ada juga yang kata kalau korang lalu dekat jam tu, jam yang besar tu, waktu-waktu sunyi, especially time azan maghrib, korang akan rasa macam diperhatikan. Ada angin sejuk dekat belakang tengkuk. Lepas tu tiba-tiba bunyi tapak kaki, tapi bila pusing, kosong. Ada yang cakap perempuan tu dulu mati dibunuh.
mayat dia dibuang kat kawasan tu masa zaman dululah sebelum dataran tu dibina. Tapi tak ada siapa lah boleh confirmkan benda ni. Nama pun urban legend kan. Kita dah sampai ke tempat ketujuh, iaitu Today's Mall Ulu Tiram. Mall ni nampak biasa je guys, tapi ada kisah-kisah misteri yang pernah menggemparkan penduduk sekitar situ. Cerita ni berlaku sekitar tahun 2010. Ada satu kejadian di mana seorang wanita dikatakan hilang secara misteri selepas dia masuk tandas tingkat atas mall ni. Pihak keselamatan dan juga polis pun buatlah pencarian kan, tapi wanita tu langsung tak ditemui. Sejak kejadian tu, ramai yang mendakwa terdengar suara tangisan, jeritan dari tandas tu, terutamanya pada waktu malam. Ada juga cerita tentang lift yang bergerak sendiri, dan ada beberapa pekerja mall pun pernah cakap yang diorang ternampak kelibat wanita berpakaian putih berdiri dalam lift, tapi bila pintu tu dibuka tak ada sesiapa pun. Dan disebabkan kisah-kisah macam ni lah, ramai pengunjung dan juga pekerja rasa takut nak berada dalam mall tu, especially waktu malam. Walaupun tak ada bukti kukuh lah yang dapat mengesahkan kebenaran cerita-cerita ni, tapi cerita-cerita ni dah jadi buah mulut orang ramai. Okay, kita dah sampai ke tempat ke-8, Capital City Mall di Johor Bahru. Mall ni pernah jadi bola ramai sebab kisah-kisah misteri dia ya. Capital City Mall ni dibuka dengan konsep yang unik sebab setiap tingkat dia bertemakan benua yang berbeza, dari Amerika, Eropah, Asia sampailah ke Timur Tengah. Ada juga taman tema Indo yang besar, lengkap dengan permainan dan pertunjukan. Tapi walaupun semua tarikan ni kan, mall ni tak pernah betul-betul meriah lah orang kata. Ramai yang kata mall ni sunyi, banyak kedai tutup dan suasana dia lain macam. Ada cerita yang mengatakan waktu-waktu malam, kawasan mall ni jadi sangat sunyi dan menyeramkan. Ada yang pernah nampak kelibat bayang-bayang dekat tingkat atas, terdengar suara pelik. Pekerja-pekerja yang pernah bertugas kat situ pun pernah berkongsi pengalaman yang sama. Tak banyak sangat orang melaporkan kejadian ini dekat internet. So itu je yang kita dapat. Next adalah ini yang paling popular guys, Villa Nabila. Sampai ada cerita dah. Tempat ni memang terkenal dengan kisah-kisah misteri dan seram lah. Villa Nabila ni terletak di atas bukit menghadap Danga Bay. Dulu villa ni dikenali sebagai Christine Palace dan dipercayai dibina pada tahun 1930-an. Lama ya. Tapi sejarah sebenar villa ni masih menjadi misteri lah, sebab ada yang kata villa ni pernah dimiliki oleh keluarga kaya yang menamakan villa ni sempena nama anak perempuan dia, Nabila. Kisah paling terkenal adalah tentang Nabila ni yang dikatakan dibunuh oleh pembantu rumah dia sendiri sebab cemburu dan tamakkan harta. Kemudian mayat Nabila ni dikatakan disimen dalam dinding vanila pula, disimen di dinding villa tu. Ada juga versi lain yang mengatakan seluruh keluarga Nabila tu dibunuh oleh perompak sebab kaya kan villa, dan mayat mereka ditanam di kawasan villa tersebut. Seperti tahun 2013, Villa Nabila ni menjadi tumpuan media lah sebab tersebar berita pasal 23 remaja hilang selepas memasuki villa tu. Korang ingat lagi tak? Tapi polis menafikan dakwaan tu dan polis kata hanya seorang remaja berusia 16 tahun saja yang dilaporkan hilang. Dan remaja tu ditemui selamat di rumah teman wanitanya sehari selepas kejadian. Asal aku cakap macam pembaca berita dah ni. So, kisah-kisah seram ni lah menyebabkan Villa Nabila ni jadi lokasi popular untuk peminat-peminat cerita seram dan paranormal. Dan even sebuah filem berjudul Villa Nabila pun telah diterbitkan pada tahun 2015 ya, terinspirasi daripada kisah-kisah misteri dalam villa tu. So, korang pernah tak pergi Villa Nabila tu? Ada tak pengalaman seram yang korang alami? Cuba komen kat bawah. Okay, this is the second last. Tempat ke-10, Danga City Mall. Banyak kan mall dekat Johor Bahru yang agak menyeramkan. So, Danga City Mall ni dibuka pada tahun 1996 dengan nama The
Best World, tapi ditutup 2 tahun kemudian akibat krisis kewangan Asia. Kemudian dibuka semula pada tahun 2008 dengan nama yang baru iaitu Danga City Mall. Tapi ditutup sekali lagi pada tahun 2018 untuk tujuan pengubahsuaian yang tak pernah pun dilaksanakan lah. So kononnya kata nak renovate tapi tak buat. So sejak penutupan tu, mall ni jadi sunyi sepi dan mulalah dikaitkan dengan pelbagai kisah seram. Ada yang mendakwa pernah nampak kelibat misteri dekat tingkat atas mall tu. Macam tu lah. Tak banyak sangat info, tapi mungkin disebabkan sejarahnya yang dah ditinggal lama dan sebagainya. So benda tu jadi tempat sarang jin lah. That's why lah mall ni termasuk dalam kisah-kisah seram yang orang pernah lalui. Yay, kita dah masuk tempat yang terakhir, iaitu Pacific Mall. Pacific Mall ni dibuka pada tahun 1997 tapi hanya beroperasi selama setahun sebelum ia ditutup. Dan sejak tu bangunan ni terbiar dan mula dikaitkan dengan pelbagai kisah-kisah seram. Ada yang kata tapak mall ni dulu adalah kawasan perkuburan lama yang tidak dipindahkan dengan betul sebelum pembinaan, dan disebabkan tu gangguan mistik mula berlaku setiap tingkat bangunan ni. Dan disebabkan gangguan-gangguan itulah Pacific Mall ni terpaksa ditutup dan dibiarkan terbiar selama bertahun-tahun. So bangunan ni jadi tempat lipat remaja, lokasi aktiviti paranormal. So dan daripada situlah ramai yang kata ternampak kelibat-kelibat misteri dan mengalami gangguan semasa berada di kawasan tu. So guys, itulah dia top 11 tempat paling berhantu di Johor yang kami ada kongsikan dengan korang. Tempat-tempat ni telah ditulis oleh TikTok yang kami dah letak link dekat bawah original video, dan kami kupaskan dengan lebih detail tentang tempat-tempat yang telah disebut tu. Setiap tempat ni ada kisah seram yang tersendiri kan, dan memang buat kita rasa seram, sejuk bila dengar. Dan kalau korang ada pengalaman atau cerita seram lain yang nak dikongsi, jangan lupa komen dekat bawah, ataupun kalau ada versi yang panjang yang nak Kama ceritakan dekat dalam video, boleh email Kama, kamarinawork29@gmail.com. So Kama rasa itu sahaja video tu hari ini. Thank you juga kepada followers TikTok Kama yang dah recommend untuk buat video ni, and thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.